Salam guys, salam Moto 3 Roda. Bertemu kembali kita pada kali ini di episod seterusnya. Jadi inilah keadaan Moto 3 Roda saya guys, yang telah saya buat untuk beberapa hari, yang mana saya akan buat kerja ini secara perlahan-lahan lah, dan bukan dibuat sepenuhnya pada satu hari. Oke, kita review sedikit. Dekat ini kita sudah pasang handbrake. Handbrake saya masih pakai kabel. Oke, ini saya pakai kabel guys. Tapi saya ada satu idea yang diberi oleh seorang kawan. Kalau susah kita nak pakai kabel ini, kita boleh pakai rantai guys. Rantai itu saya tak pastilah sama ada dia pakai rantai untuk mengunci ataupun mengikat sesuatu, ataupun kita cuma pakai rantai asal motosikal yang tidak kita gunakan lagi guys. Kita boleh gantung dekat sini, so lebih tahan. Oke, jadi dia punya handbrake saya sudah buat seperti ini. Begitu juga dengan sebelah, dan kita sambungkan ke pedal lah di sini. Oke, ini saya sudah pasang high low gear tepi sebelah guys. Untuk high low gear ni saya simpan dekat sini. Saya sudah buat ukuran. Kalau kita buat start pun dia tidak kena guys. Tapi untuk keselamatan mungkin saya akan ubah balik lah. Ini ke tempat lain lagi, ke sini. Oke, ini pedal brake disambungkan. Dapat membuat cengkaman yang kuat lah. Oke, sekarang inilah keadaan yang terkini. Dan pada hari ini guys, kita akan buat bucket agar nanti kita dapat tengok rupa dia macam mana. Kita akan buat per tepi ini dan juga lantai. Tapi sebelum kita buat lantai, mungkin saya akan buat spray lah, ataupun saya sapu cat dulu supaya senang nanti apabila saya memasang lantai. Saya tidak perlu mencat semula bahagian yang sulit seperti bahagian ini lah, yang kat bawah. Oke, itu adalah saya punya perancangan untuk hari ini guys. Oke, ini antara bahan-bahan yang telah kita potong. Jadi kerja kita hari ini kita lebih kepada welding. Oke, kita keluar dekat sini. Ini adalah rupa dia selepas kita buat rangka tulang tepi dan juga lantai. Kita sudah buat welding. Oke, jadi lepas ini kita akan buat papan untuk lantai. Kali ini saya tidak gunakan besi guys. Saya memilih untuk menggunakan papan lapis yang jenis waterproof.
Okey, jadi tinggal di sini nanti kita akan buat satu palang untuk menghadang kita daripada bahagian memandu dengan bahagian bucket belakang ni. Tapi kita tidak akan tutup habis, masih juga dengan kedudukan separuh, dan atasnya kita akan buat gerigi besi saja. Okey guys, stay tune, teruskan menonton channel Edward. Okey, setakat ini 1 jam lebih berlalu. Inilah rangka yang kita telah buat guys. Ini bahagian atas, ini tepi, ini bahagian lantai, dan ini pun telah kita ubah sedikit untuk high gear. Jadi tidak ada kerisauan lah kalau kita nak kickstarter ni. Tadi lebih dekat guys, di sini. Ini kita pindahkan dalam kira-kira 2 inci ke 3 inci lah. Ini kena guys. Okey, jauh. Okey, lepas ni saya akan haluskan bahagian welding yang kasar seperti ini. Kemudian baru saya akan berikan cat, sementara besi ini masih bagus lagi guys, sebelum dia terkena karat. Kemudian last kali baru kita akan fikir macam mana nak buat penutup bucket belakang ni guys. Okey, kita rehat dulu untuk hari ini. Jadi kalau kita rajin nanti kita akan sambung balik. Dan sekarang kita nak minum dulu guys, sudah haus guys. Ini nanti sudah boleh penuh uji ya guys. Kop. Kop. Dua. Ya. Dah dua ni saudara. Dua ya ada. Oh, dia. Dia tak boleh pakai kan? Ah. Dia tak boleh lah. Tak. Sudah. Dah. Tambah dah. Ah. Ya.
Oke, dah. RM2.